Orang lelaki memang cun sangatlah untuk ada seketul multi-tool disebabkan kepentingan kebiasaan untuk seorang lelaki tu membuat kerja yang entah apa-apa. Ingat, multi-tools ni selain pada untuk standby, boleh buat untuk jadi fashion. Jangan bagi tahu perempuan. Maksud fashion tu, laki-laki suka je tengok. Kiranya kau lepak dengan member kau. Bro, gua ada multi-tool. Kenapa cakap kena bisik? Aku takut bini aku dengar lah. Oi, nampak jantan Dia ni yang paling rare sekali. Dalam banyak-banyak multi-tools yang kami jual, model ni yang merupakan model paling lain daripada yang lain. Bukannya lain disebabkan penggunaan, tapi lain disebabkan kosmetik dia. Ganzo G106. Korang boleh tengok sendiri pada badan dia ni. Ini yang buat orang boleh cair ni. Nampak ada tekstur macam pelit besi tu kan. Nampak jantan Dia datang dia bagi sekali dengan casing macam ni. Tapi bukan tu je. Dia tak ada kerekut geng. Dia bagi juga korang set bead yang ni. Masuk sekali dalam bag ni. Multi-tools ni guna dia apa? Guna dia macam-macam geng. Cuma of course lah yang paling sinonim untuk multi-tool adalah plier dan juga cutter ni. Untuk aku secara peribadi kalau multi-tools ni aku pakai, biasanya benda yang aku akan pakai yang lain adalah pisau ada, gergaji pun ada, screwdriver yang ni ada, screwdriver yang ni pun ada, apa nama aku tak tahu. Okay geng, jangan lupa untuk like, follow, share dan komen.